Earlier, Wisma Putra announced that Indian Prime Minister Narendra Modi will begin a two-day official visit to Malaysia on Saturday. A group of activists is reportedly planning to hold a gathering in the capital on Saturday night to urge authorities to take action against unapproved places of worship. Isu kuil haram ni daripada dulu lagi. Jika tiada provokasi, tiadalah tangkapan. Demikian sindiran pedas seorang pemerhati terhadap peserta Perhimpunan Gerakan Anti Rumah Anutan Haram Garah yang ditahan di hadapan Kompleks Membeli Belah Sogo pada Sabtu. Atau kuil haram dalam merujuk kepada struktur rumah yang dibina tanpa kebenaran adalah tepat. Di tangan saya ini satu dokumen yang mengandungi senarai puluhan lokasi yang dikategorikan sebagai rumah ibadat haram di Kuala Lumpur. Telah menampilkan suatu saranan yang salah. Kononnya istilah rumah anutan haram atau kuil haram tidak wajar digunakan. Mengeluarkan kenyataan rumah ibadat haram telah menyinggung perasaan bukan saja ahli di Parlimen tetapi di luar sana. Kalau pembangkang tak puas hati bahawa compensation tersebut diberikan kepada rumah ibadah haram ini, bawalah benda ini ke Parlimen. Selangor ke KL ke? Terbuka lah. Nasional lah. Kenapa report kat sini? Sebab himpunan diadakan di perkarangan Sogo dan saya melihat posting daripada Zamri Vinod, dia membuat permohonan permit ataupun permohonan untuk mengadakan himpunan ni di IPD Dan Wangi. Oh, dia ada minta permohonan? Dia ada post satu surat yang dia hantar kepada IPD Dan Wangi dan kebetulan pada hari kemarin saya berada di kawasan Sogo juga. So itu asas dia saya buat laporan polis di sini. Dekat penemo-penemo yang duk berdemo depan Sogo kena tangkap dengan polis tu. Pasal kes yang kena tangkap isu kuil, yang buat demo isu kuil dekat depan Sogo. Iaitu berkenaan tangkapan seorang Zamri Vinod. Bantah rumah ibadah haram. Jangan takut. Perdana Menteri India Narendra Modi mengadakan lawatan rasmi ke Malaysia atas jemputan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri India Narendra Modi, kenapa himpunan itu dibuat ketika kita terima kunjungan hormat? PM India datang ke Malaysia sebagai tetamu. Hari itu juga kita nak buat himpunan. Kalau betul himpunan ini nak bantah kuil haram, bantah dulu apa yang PAS buat dekat negeri Kedah tu. Apabila saya ingat tuanku pun nak bosan dengan perangai ahli-ahli Parlimen duk bergaduh, bercakaran, kan? Kenapa kau tak bangkitkan isu pasal kuil ni? Kenapa isu kuil ni tak diperbesarkan waktu tu? Polis tu ambil tindakan yang tegas. Tangkap tu ada sebab dia. Yang pendemo semalam termasuk Zamri Vinod kena tangkap tu. Takkanlah Anwar melingkup, kau pun nak melingkup. Bodohlah kau. Akta Perhimpunan aman. Kita bercakap tentang kebebasan untuk nak bercakap dan bersuara. Tapi bila bercakap dan bersuara mengkritik parti, dapat surat. Halang Perhimpunan bantah rumah ibadah haram. Tegas pemerhati sekiranya pembinaan kuil di Tanah Haram yang mencabul hak milik orang lain diteruskan, maka tindakan biadab itu wajar ditentang sekerasnya kerana matlamat tidak menghalalkan cara. Terdahulu Ahli Parlimen Jelutong RSN Raya mempertikai kerajaan kerana tidak mengambil tindakan terhadap pendakwah bebas Zamri Vinod, Firdaus Wong dan Ridwan T serta Cikgu Chandra yang didakwa mencetuskan isu perkauman berikutan kes kuil haram. Namun kenyataan itu ditemplak keras oleh Cikgu Chandra dalam sebuah video hantaran Facebook miliknya. Timing, kontak penganjuran demo Garah ini pun, himpunan Garah ini memang sengaja nak sabotas kerajaan Madani itu aja. Nak tumbangkan kerajaan, dia pikat MP UMNO. Sejarah juga membuktikan bahawa apabila perpaduan tergugat, kestabilan negara turut terancam. Yang boleh membawa kepada perpecahan serta kebinasaan negara. Negara ini boleh jadi huru-hara.